Kenapa manusia suka tengok benda seram walaupun jantung nak tercabut? Part 3. Let's get right into it. Nombor 3. Otak tak suka sunyi. Bila suasana terlalu senyap dan tenang, otak mula cipta ancaman sendiri. Cerita seram bagi fokus yang jelas. Ini benda yang patut ditakuti. Otak suka sebab dia tak perlu berfikir terlalu jauh. Next up. Nombor 2. Takut boleh dikongsi. Seram jarang dinikmati sorang-sorang. Jerit sama-sama, gelak lepas takut, kongsi reaksi. Bila takut jadi pengalaman sosial, dia jadi lebih menyeronokkan. Finally, nombor 1. Otak keliru antara takut dan seronok. Badan bagi reaksi yang sama untuk dua-dua emosi. Degupan laju, fokus tinggi, emosi naik. Sebab tu, takut kadang-kadang terasa macam seronok. Kesimpulan dia simple. Kau bukan pelik sebab suka benda seram. Otak kau cuma keliru sikit, tapi masih buat kerja dia. Aku akan buat lebih banyak video macam ni. Jadi subscribe kalau kau tak nak terlepas.